Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami. Dan minggu lepas kita dah bersama dengan seorang betul-betul pakar ni. Dan minggu ni kita akan bercerita lagi tentang program Seminar Kuasai Potensi Diri Transformasi Hidup 2012. Dan bersama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Azizan Osman, penerusi kumpulan Richworks. Selamat datang, Doktor. Khabar, Luqman? Baik, Alhamdulillah. Dan Zeflin Suzana Sulaiman, pemilik restoran Ceruk Kampung, yang akan bercerita kepada kita tentang program yang telah beliau hadiri. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit tentang program pengalaman dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Luqman. Terima kasih juga buat Dr. Azizan. Saya nak betulkan sikit ya, Luqman. Dulu restoran. Dulu restoran? Dulu restoran. Sekarang kita catering. Okey, kepakaran saya dalam bidang catering yang mengkhususkan pada juadah kampung. Alhamdulillah, sekarang saya dah ada cawangan di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Termasuk di Lembah Kelang ni saya ceritalah. Saya apa yang saya nak bagi tahu kat Luqman hari ni, macam mana saya mula dengan Dr. Azizan ya. Saya dulu memang orang kata kedai lah. Okay. Tapi orang kata kejap turun kejap naik, bila naik tu tak tahu turun kan. Kita mesti fikir tau, ni orang bomoh ni. Ni orang bomoh ni. Itu yang kita fikir kan. Lepas tu orang pun cakap kan. Lepas tu bila saya, orang kata dalam keadaan yang macam tu, kedai tak ada orang, saya pergi seminar Dr. Azizan. Waktu masuk tu saya macam, betul ke dia ni kan? Betul ke? Macam aku ni ada RM50 je ni kan. Aku ni nak invest RM50 ni kan. Apa hidup kat belakang ni nak cerita. So, boleh ke bubar kan? Boleh ke kan? Boleh ke tidak? Lepas tu, masuk-masuk tu, I dah memang wow dah tengok kan. Berebut tu, rasak-rasak kan. Atau waktu duduk tu, bila Dr. Azizan masuk tu, kita mesti terpukau tau. Macam, apa yang dia cakap tu, memang melekat kat kita. Dan doktor ada touch pasal apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, kan. Semua tu attract pada kehidupan kita tau. Kadang kita cakap, ni orang bomoh-bomoh. Sebenarnya bukan. Sebenarnya kita yang attract benda tu datang. Kita bomoh diri kita? Ya. Tengoklah bomoh. Secara tak sedar. Tapi kan, benda tu memang terjadi. Tapi how to take precaution macam tu. Macam mana kita... So, I balik dan doktor cakap, aku tak suruh... Dia memang bahasa orang kata orang Melaka kan, doktor. Kasar. Aku tak suruh korang fikir. Tak payah fikir. Korang bertindak kan. Nak buat apa-apa. Daripada situ saya macam... Saya memang touch lah. Memang... Hari tu macam khususnya saya tak tengok 2,000 orang tu. Macam doktor pandang saya je. Macam cakap kau macam tu kan. So I balik. I terus macam okey buat. I tukar ni. You tahu Luqman, I dapat orang kata. Doktor cakap juga. Apa yang terjadi tu. Doktor selalu cakap. Tak akan bergerak satu zarah. Kalau tak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ, bila orang kata ada situasi yang dekat kedai tu, tiba-tiba ada satu wartawan datang, lepas tu diorang kata nak shoot kecil, lepas tu jadi besar-besar kan, masuk majalah, masuk ni. Sampai saya nak orang kata, staff telefon, bukan staff lah, saya, suami, anak, saudara, 3 orang ni waktu tu. Telefon, maksud balik, orang dah penuh kat kedai. Kan, kau apa cerita ni? Kau masuk TV ni apa hal kan? Masuk surat khabar ni kenapa? Saya memang tak ada. Memang orang marah tau. Sampai dulu Luqman saya nak cerita. Nak dapatkan RM70 tu menangis. Sehari? Ya. Mana katanya lepas setelah seminar doktor ni, terus boom. Ya, memang sebab kita tukar cara kita berfikir. Sebab kita dah kenal kita punya potensi diri tau. Apa yang kita fikir tu memang kita fikirkan yang indah-indah. Kita nak kedai kita ramai. You akan dapat. Allah tolong kita. Dengan izinnya. Dan biasanya kalau doktor orang luar kalau tengok testimoni ni dia kata ni berbayar ni. Betul. Kan? Betul. Komen doktor macam.
Tak ada, dia macam ni. Sebab orang yang saya tunjukkan ni adalah orang yang dah berjaya, peserta yang dah berjaya. Dan bila saya kata, tolong share lah. Sebab saya percaya, kalau kita tak tunjuk orang yang dah berjaya, dia macam, iya ke tidak? Saya tunjuk orang yang berjaya. Tapi sama ada percaya atau tidak, sebenarnya tak payah duduk kat rumah kaji. Datang kelas ni, tengok. Kan? You pun pernah tengok. Kan? You pernah datang. Datang tengok sendiri, lepas tu baru buat keputusan. Betul. Sama ada benda ni boleh bantu you atau tidak. Kalau tak boleh, tak apa. Tapi what if program ni boleh bantu ubah hidup you? Sebab berapa ramai kat luar sini sebenarnya tertekan hidup dia. Kewangan tertekan, hutang banyak. Macam mana dengar Mr. Flim? Ya Allah. Okay? Liability banyak. Betul? Ramai. Tapi dia tak sedar atau dia tak nak buat sesuatu atau dia tak tahu nak buat apa. So seminar kuasai potensi diri ni bukan kali pertama. This is my 4th year doing it. Dan dah attended by 100 over 1,000 people. Datang dengar sendiri. Boleh tak benda ni membantu hidup saya? Tanya soalan tu. Saya percaya ramai kat luar nak ubah hidup dia. Betul. Tapi dia tak tahu mana yang betul, mana tidak. Tapi saya tertarik dengan doktor punya statement tadi. Apa tadi? Lebih baik mati daripada? Lebih baik kita mati mencuba daripada mati tak pernah cuba. Betul. Okey. Tak pernah try mati. Rugi gila. Gila pun tak rugi macam tu. Lebih baik datang dan try. Tengok. Sebab saya akan ajar. Sebab 93% orang gagal sebab apa, Luqman? Saya beritahu. Yang pertama, tak ada guru. Yang kedua, ilmu tak ada tapi macam pandai. Nombor 3, yang paling teruk, tak ada tindakan. Nak bertindak tu teragak-agak. Banyak sangat halangan dia letak. Eceh lah, payah lah, jauh lah, mahal lah, murah lah. You know? Banyak sangat alasan. Macam tu lah sampai bila-bila. Macam tu lah dia. Tapi mungkin orang tertanya, apa ni dia punya yuran ni hanya RM20? Yep, kan? Kalau saya nak capai tu boleh juga. Tapi saya buat RM20. Sebab apa? Sebab saya nak orang datang cuba. RM20 ni kalau you buat top up habis dah. Top up sampai bila pun kena bayar. You datang dengar ambil ilmu ni. No, call kita. Nombor ada tertera 019-244-2244. Bertindak, cuba call, cuba. Kalau tak boleh nak call, mana sampai bila pun tak boleh buat hidup. Sebab tindakan kecil bawa tindakan besar. Kecil tak boleh buat, besar jangan fikir. Okey, siapa yang patut adil, Doktor? Siapa yang rasa dah bosan hidup biasa-biasa? Siapa yang rasa hidup dia tertekan? Siapa yang rasa duit tak banyak? Siapa yang rasa nak lebih baik hidup dia? Siapa yang rasa nak bayar balik pada mak bapak? Nak bagi balik mak bapak dengan memberi, dia masuk. Kalau dia rasa dia nak menyumbang pada orang lain, nak lebih baik, bahagia, sihat, kaya dan berjaya, datang tengok dan jangan percaya cakap saya. Jangan percaya cakap dia sebab ni semua tak betul. Mungkin tak betul. Datang tengok sendiri. Baru dia akan faham, ya ke tidak. Dan kalau duduk kat rumah kaji, dia telik, mana dia kurafat. Sebab apa? Duduk rumah dia telik. Datang tengok, baru kita cakap. Datang tengok. Okey, sedikit apa ni, Puan? Okey, pesanan saya, buat saya rangkumkan buat lepasan SPM je lah. Kalau kita dah rasa kita ni keputusan pun selang, mak bapak nak belanja lebih tak payah. Datang je RM20 ni top up tu, kalau tak ada duit untuk duit top up tu, pergi sini. Sebenarnya kita tak ada yuran. Yuran kita free. RM20 tu untuk admin charge. Betul. Untuk kita nak menguruskan program ni. Dan seminar kuasai potensi diri tau. Tunjukkan saya orang yang boleh beritahu anda potensi anda di luar sana. Tunjukkan saya. InsyaAllah tak ada. Datang, tengok, kemudian baru decide. Saya akan ajar 7 perkara yang boleh membantu merubah hidup anda. Okey, di mana, Doktor? Di yang paling terdekat minggu depan 25 Disember di Menara PJRM Ceras. Tu yang paling dekat. Yang lain ada di negeri lain. Kena tengok kat Metro Ahad. Atau pergi skpd2012.com. Baik. skpd2012.com. Hanya untuk yang daftar hari ni saya bagi 20. Ni khas untuk NLKO. Okey. Alright. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama dengan kita, dan kepada anda yang ingin mengubah diri anda boleh ke seminar kuasai potensi diri transformasi hidup 2012, dan yang paling penting anda kaya dan berjaya. Saya kaya dan berjaya. Okey, kita bersama dengan Fizu. Silakan Fizu. Terima kasih Luk dan Doktor Jenny Dwi.